Ada di lagi. Iya. Menyerahkan duit ke rumah. Iya, Iya. Nanti dulu lihatnya gua ada tuh. Bilang. Bilang. Hah? Buku 5 Iya lah terus. Iya. Ya, Pak. Cipin buka. Hah? Cipin buka yang buka. Mana? Siap betul ada kan kalau nafas dia kan. Coba KKB itu kira nih. Pas.
Yang mana? Ya. 35. Pakai 36 ya. Oh, 36 dia. Dia mau jadi dia kurang kan mau mau dia ni. Masih yang lagi kilo. Betul ni betul lah. Dia lepas ni. Orang 36.000. Wow. Ya 7 juta. Orang Barang emas 10 barang. lagi. Ini tering ada. Dua selesai. Banyak. Oh, 36? 36.000. Ribu ke rupiah? Hah? Ribu. Ribu. Malaysia. Oh, kaya. Jadi dah. Rela 550 Kau keluar dulu. Biar. Nah, Ibu, itu satu ya, 9.000 kan? Sudah 2,000 balik. Enggak kandang tapi mode ini. Enggak kandang tapi ya ajo mo tadi lah yo encak tadi mo mode dia nya. Dia mau ikut ni. Yang tadi kan saya nak mode kan. Nah, jadi lihat. Boleh. Yang bahasa Asia kan mana? Ajo pernah. Lembong kas ajo anak pegangan. Lembong kas. Agak tinggal Yo. Ini berapa? Alah. Sambulan. Oh, iya. Tapi dah tahu pada sih. Jadi kan kacang ini. Alah, Pun tak nak ada. apa jangan tadi alah kan? Ya aku lah sudah. Oh ya. Kedua tu dalam balik. Ada dah. Dah bisa ada orang ni. Ya. Mandu deh. Mandu tolong deh. Mandu tolong. Baru baru. Ada ya. Ya. Tapi payah ni. Oh. Sekali nak. Kaisa ketua tambue. Kaisa ketua tambue. Sarol ni. Ini dah pulang ni. Tutorial tadi. Tutorial tadi. Kerja. Pasarahan je. Dia lama. Belum ni. Kalau dia bukan. Oh ni. Dapat PT 36.000 ringgit. Satu boleh ni. Oh, kau satu. Oh. Jelas-jelas you. Jo.
Oh, pakai boarding pass lah. Oh, yang selalu yang pakai bagasi lah. Jameson? Oh, suka berapa bagasi ya? Dua. Oh, Karena bisa beda. Bang, kemudian dia bisa sini bawa barangnya. Oh, dia itu lah. Oh, dia. Oh, dia Jameson suang lah, bagasi lah. Berarti kedua pakai bagasi lah. Waalaikumsalam. Jadi orang yang melihat itu kalau pakai bagasi nggak boleh dikirim online lah. Baru manduk pas di KRI. Jadi kesana itu mesin gua ada banyak. Dia kebori ke. Kena kalau. Ada tu sikit itu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bila kita sama-sama ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah menikah. Alhamdulillah kita dapat menghadiri pesta perkahwinan anak-anak kita. Inilah pada pagi tadi sampai di saat ini. Mudah-mudahan perkahwinan beliau sampai ke akhir hayat dan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah padanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita yang terhadap Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah berusaha payah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, daripada alam jelak kepada alam yang terang sekecil kita memati sekarang ini. Inilah apapun nak gunakan kedemah di waktu yang ketiga. Kamu sekali yang menghormati Ketua Pemuda KMHD yaitu Merpatuni, dan menghormati Ketua Orang Tua PMJD Iskandar Adekonadi, dan selanjutnya kepada keseluruhan orang tua yang terdiri daripada kebawasan dan hadir pada bulan ini, dan selanjutnya kepada pemuda dan pemuda ibu-ibu bukan luar yang hadir dan menghormati. Ini adalah hamba pun nak menangkap jemaah kerana adalah memanggil hamba sampai saja dari awal sampai akhirnya. Sebelum aku baca adalah aku baca awal dulu sampai akhirnya. Apalah awalnya? Termasuk 2 bulan yang lalu kita dapat kumpulan untuk saya Isari untuk malam semalam.
Bantian selalu. Tapi yang jangan lo buku di sebelah deh. Ah, ya, betul lah. Azan menunggu azan selesai baru kita umuman bara Ratu Uti guys. Karek pusing Ah, kita semua. Yo. Ya, kita semua. Nah, bila. Hasil pendapatannya bersampaian. Duit kawan ataupun nama darah upload berjumlah sebanyak RM1,180. RM1,180. Les daripada masyarakat TNB Datuk Ketua Masyarakat Bina Rendah Ke-1 berjumlah sebanyak RM6,750. Les daripada masyarakat TNB sebanyak RM6,025. Ya. Dari kepada les dari Apak Mandeh nombor 2 di Malaysia sebanyak RM9,425. Cincin satu bantuan, dalam satu rawan dan kain baju 3 pasang. Itu daripada Apak Mandeh nombor 2 di Malaysia. Dari kepada Pusako 100 Mendo berjumlah sebanyak RM3,050. RM3,050. Dan rupiahnya sebanyak RM100. Tak bawa bisa tim. Ada sisa cir. Ya. Rupiahnya sebanyak RM100,000. Cincin 6 bantuan, kain 1 helai. Les daripada Bisan nombor 2 Selayar ataupun Mimpiun berjumlah sebanyak RM400. Keluarga Ilim daripada keluarga Imim pukul belakang sebanyak RM350. RM350. Daripada Pusako di dalam rumah, Pusako dalam rumah ataupun di Bacaan tak? Jumlah itu jumlah saja. Jumlah saja. Jumlah saja. Daripada Pusako dalam rumah sebanyak RM5,750. RM5,750. Bilang dia RM5,750. Cincin 3 bantuan. Cincin tu dah dipakai dalam dia. Ya, cuba. Jadi Apak Mandeh nan Barado di Kampung menyumbangnya sebanyak RM6 juta. Seterusnya tambahan daripada Nusa Anak kita Barado di Kampung menyumbang sebanyak RM1 juta tambahannya. Tambahan berjumlah sebanyak RM7,100,000. Ya.
Jadi jumlah semua sebanyak 36.965 ringgit dan rupiahnya sebanyak 7.100.000 rupiah. Cincin 10 bantuan, galang 1 rawan, kain baju 1 lori. Jadi itulah hasil pendapatan daripada siang tadi sampai malam ini. Apa? Hasil sebenarnya tadi anak-anak dia sedia. Ulang dia nak. Berjumlah sebanyak 36.965 ringgit dan rupiahnya sebanyak 7.100.000 rupiah. Cincin 10 bantuan, gelang 1 rawan, kain baju 1 lori, uang seorang. Itulah pendapatan kita dari siang tadi sampai malam ini. Mari panjang dah. Jadi setakat itulah daripada ambo, salah disilap satu batu ambo. Kalau kau mana yang kali dapat turun, ambo minta tinggal jemaah. Jadi aku boleh dengan salam, kini ambo sudah wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada pusatku, Berapa dam tu? Madamnya? Ketika menganggap padi. Berapa dam? Biasa menganggap padi, Sir. Iya, biasa mengaruh. Katakan. Oi saja walau kita bertemu, hati di dalam lama bunga-bunga, angin
Ya. Sekali lagi selamat datang penghuni baru untuk kedua mempelai. Semoga berbahagia selalu sampai ke anak cucu nanti, amin. Selamat datang untuk rencana sedolahnya, selamat bergabung bersama kami MAN FM. Nah.
Dari cinta inilah hamamu tiada hidangan makan beradab guys. Makan beradab, hidangan makan beradab. Pengantin lelaki dari Melaka guys. Ini kawin campur antara Melayu Melaka dengan Melayu Minang Sumatera. Ini guys. Ini guys. Alim, ini pengantin perempuan sendiri, pengantin lelaki belum sampai guys. Li, hey, Ano yan po na? Ano niya?
guys, kenduri waktu siang tengah hari, waktu tengah makan guys. Lama. Oh. Itulah bawah. Jemput makan ke hidangan. Oh, Ah, ah. Betul. Thank you. Guys, gila guys.